Okay, Era. Logo tu saya suka, memang simple, balance semua. Sepatutnya dia ada spacing sikit antara Betul. tulisan dengan logo tu. Betul. Saya rasa dia punya marketing dah good enough sampai dia boleh guna dia punya icon tu as stand alone. Orang dah tahu ni Elra. Saya rasa dia tak ada direction juga. Dia macam ke hulu ke hilir sikit dia punya branding keseluruhan. Saya setuju dengan Faiz. Dia punya brand guideline dia nampak dia tak ada lah. Dia tak ada. Apa tak kemas. Betul, website dia tiba-tiba ada merah, lepas tu orange. Memanglah saya tahu dia orange, tapi tiba-tiba dia jadi macam berwarna-warni. Dan bagi saya dia kalah dengan Bulan Bintang. Bulan Bintang punya direction, brand, design lebih better. Super sale dia pun macam ini. Betul. Super sale Macam Lotus punya, macam apa, hypermarket punya. nama eksklusif tapi itulah, ni tiba-tiba ada 3 stripe kat situ. Ni Adidas ke apa. Kalau saya akan away daripada benda tu. Sebab kita tahu benda tu very iconic. Dan kita tengok poster yang apa nama, Fenomena Era tu, itulah nak cakap macam mana. Okay, website dia, gambar-gambar dia macam collage pendidikan seni. pendidikan seni macam tu lah. Gambar KJ lebih cerah daripada Beto. Saya rasa kalau reality terbalik. Kalau kita tengok kan gambar KJ, dia punya lighting dia daripada belah sini. Betul. MK tu lighting daripada belah sini pula. Lepas tu yang belakang tu, mamak belakang tu putih macam Jepun. Point is macam collage gunting gambar majalah tu. Era do better, I give you 4 sahaja. Terima kasih. Adam dan Hawa, I don't like the logo at all lah. Okay lah, dia taklah special sangat. Saya tak suka dia punya balance arrangement. Yelah, dia tu. Saya rasa macam konsep tu okay, dia guna istilah apa, lettermark ataupun monogram macam tu, tapi dia macam tak balance. Dan elemen garis bawah Adam dan Hawa tu macam pacing semua saya rasa macam off sikit. Kita pernah sebut sebelum ni, kalau nak buat design, kalau proper designer untuk buat logo, dia akan ada grid yang proper kan. Kalau tengok dia punya kening dan sebagainya, memang akan, kalau kita linekan balik, dia cukup angle dan sebagainya. Saya rasa tak cukup lah. Kalau ni kalau nampak memang banyak yang gap dan sebagainya, tidak kena lah. Ini pun tak ada apa sangat yang nak dikomen sebab mungkin baru kot kan. Saya tengok kat social media pun poster 1 hari lagi tu, on dia macam come on, learn something. I mean the simplest, saya selalu sebut pada all designers yang saya train masa kursus ialah, you don't have idea ataupun you tak ni, buka tiru something daripada yang brand-brand yang dah well established. Still not copy. The great artist dia still dan ubah lah mengikut kehendak dan juga tema yang kena lah. Kalau nak bagi rating apa, 2. So, nak judge pun tak ada apa sangat kan. Kita bagi 2 lah yang ni.